Sebenarnya ramai yang tak sedar bahawa corak leadership korang terkadang dipengaruhi oleh konflik dalam rumah juga. Terutama bila ada pattern yang blame shifting dalam hubungan ataupun keluarga. Selalu yang berlaku ialah dekat rumah bila ada isu naratif ni seperti tu silap engkau atau kenapa kau buat keputusan macam tu. Disebut sebelum simak fakta penuh. Kadang-kadang founder akhirnya terbiasa explain and justify sebab dia nak elak dipersalahkan, perselisihan, bukan lagi fokus pada keputusan. Bila masuk meeting company, tanpa sedar founder ulang pattern sama. Takut clash influence, lambat decide, banyak justification, kurang tegas pada hal keputusan. Dia pula mula rasa leader masa ragu hari ni pada suara sendiri dan setiap keputusan jadi panjang sebab proses defend perception bukan sharpen the strategi. Akhirnya kuasa founder bukan dirampas oleh carta organisasi tapi dirampas oleh naratif dan keyakinan dalam membuat keputusan, semuanya dalam rumah sendiri. Impak kerugian ni memang besar. Founder akan hilang momentum membuat keputusan yang lebih jelas, pantas kerana selalu diragui. Menyebabkan strategi tertangguh dan loss. Pertumbuhan syarikat pun terganggu. Saya Rama. Saya ada buat free webinar dan kalau perlu bantuan, klik link bio.